Ini putu ayam kita makan. Mana nak makan tangan ni? Apa, sikit-sikit. Mampu tak pakai? Tak yang isi. Isi banyak. Tapi ini isi saya. Okey. Ini pula kalau tunjuk dulu. Tunjuk macam ni. Okey. Menu di pagi raya putu ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu tambah kuah? Apa benda? Tambah kuah. Apa tengah masuk? Kuah mukul. Okey, rasa. Kena rasa semua. Tu paku bawah tu yang. Tengok obat yang banyak Laki aku dapat, ni bukan. Laki aku dapat putu ayam dia lupa ubat. Okey tak rasa? Okey. Tak. Kalau cengkeh tu lebih. Buat tahu dia. Sikit je. Saya punya dah. Bah nak masuk suara kan? Tak apa lah. Biarlah masuk suara. It's okay. Yang tempat yang kita orang cakap ni apa potong sikit. Kan kakak? Boleh kan? Tak lah, tak potong lah. Tak kena cek lah. Nampak tak ni? Ambil dia. Tapi kan mama suka tengok orang buat live, buat ni video. Dia macam tak kisah buat video cakap, dia cakap. Apa dia? Kalau dia macam tak faham lah. Ha? Kalau dia macam tak masam ni pun tak. Ni kamera pun tak apa. Tapi tak Kau mana saya dah rasa itu Ha. Kena banyak. Sebab aku punya rakut ayam. Mau ni satu mangkuk je mana je. Dan ni kuah sikit je abang mesti. Biasa bah kalau masak banyak memang jadi. normal. Kita mesti terlari sikit kan. Macam ni abang makan kuah banyak. Hari ni you nak isi pula. Tambah kuah ya. Ada lagi. Macam ni mesti. Jangan risau. Kenapa you tak ambil kepak? Tempat juga abang. Memang abang dah standby dah. Ini sekali kucing. Stop video lah. Makan dah tu tunjuk lah Dah, sama dah, stop ayah dah. cakap. Dah.